Ya Allah, kau kurniakanlah jodoh yang terbaik untuk diriku, agamaku, keluargaku. Tahu tak, punca kekuatan Rasulullah ni adalah pada qiyamul lail. Itu rahsianya. Dan tempat yang mustajab adalah 1/3 malam. Pada waktu malam bulan Ramadan pula, kita disunatkan untuk bangun bersahur. Pada sahur tu berkat. Jadi awak jangan tinggalkan walaupun satu perkara-perkara berkat ni. Sebab kita nak minta banyak dengan Allah ni. Bila nak bangun tahajud tu, first, jangan pegang phone terus. Saya takut sekali awak pegang phone, ralik tau. Tengok-tengok dah nak berbuka, nak bersahur dah. Rugilah. Paling kurang dapatlah 2 rakaat. Zikirlah apa yang patut. Bacalah doa apa yang patut. Lepas tu bangun, baca doa supaya Allah rungkaikan terus ikatan-ikatan syaitan yang ada kat badan awak. Yang ketiga, masuk toilet terus. Basuh muka terus. InsyaAllah awak akan rasa mudah bila nak bangun. Malam tu niat betul-betul, tidur dalam keadaan yang sempurna. Nak bangun qiyamul lail memang susah. Apatah tahajud, betul tak sebab tengok saya ni, bangun-bangun pegang bantal dulu.